Pangkalan Laut Tun Sharifah Haruziah atau PLTSR merupakan komponen penting dalam strategi pertahanan maritim Malaysia, khususnya dalam mengawal sedia keselamatan di pesisir pantai timur Sabah. Dinamakan sempena isteri Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, pangkalan unik ini memainkan peranan kritikal di dalam kawasan keselamatan khas pantai timur Sabah (ESKOM). Keunikan utama Pangkalan Laut Tun Sharifah Haruziah adalah asalnya ia bukanlah sebuah pangkalan tentera yang dibina dari awal di darat. Sebaliknya, ia adalah unit pengeluaran luar pesisir mudah alih MOPU yang telah diubah suai dan ditauliahkan semula untuk tujuan ketenteraan. Inisiatif ini dicetuskan oleh Petroleum Nasional Berhad Petronas dan mula beroperasi secara rasmi sejak 31 Julai 2015 dan dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia pada 28 Mei 2016. Transformasi ini membolehkan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM mewujudkan kehadiran tetap di perairan strategik dengan kos yang lebih efektif berbanding pembinaan pangkalan konvensional. Terletak di perairan sempurna Sabah, lokasi Pangkalan Laut Tun Sharifah Haruziah menjadikannya pos hadapan atau forward operating base yang adil untuk memerangi ancaman keselamatan rentas sepadan. Peranan utamanya adalah penguatkuasaan ESKOM. Pangkalan ini berfungsi sebagai hub operasi untuk menyokong markas keselamatan Timur Sabah ESKOM dalam memastikan kedaulatan dan keselamatan di zon selamat Timur Sabah terjamin. Kehadiran aset ketenteraan secara fizikal di laut membolehkan pasukan keselamatan melakukan tindak balas yang pantas terhadap sebarang pencerobohan, aktiviti penyeludupan atau ancaman penculikan untuk tebusan. Pangkalan ini menempatkan pelbagai aset ketenteraan seperti bot pemintas, bot peronda, helikopter dan pesawat udara tanpa pemandu UAV bagi tujuan pemantauan dan pengawasan. Pangkalan Laut Tun Sharifah Haruziah dikawal oleh 84 anak kapal pegawai dan anggota TLDM yang bertugas secara bergilir-gilir memastikan operasi pemantauan berjalan 24 jam sehari 7 hari seminggu. Walaupun peranannya penting, operasi Pangkalan Laut Tun Sharifah Haruziah menghadapi cabaran kos penyelenggaraan yang tinggi. Berikutan faktor ini, pangkalan tersebut dijadualkan untuk menamatkan operasinya pada Jun 2026. Kerajaan Malaysia sedang menimbang untuk menggantikan pangkalan terapung ini dengan konsep operasi baru yang lebih dinamik seperti penggunaan kapal induk atau peningkatan pos darat setia ada bagi memastikan keselamatan di perairan Sabah kekal terjamin tanpa menanggung beban operasi MOPU yang tinggi.